Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel ID JB Gaming. Hai guys. Dan hari ni aku nak main Minecraft, tapi mungkin tak lama kot. Dalam 10 minit je, takkan sampai berapa belas kot. Mungkin sampai, tapi tak macam 20 minit je. Aku nak main Minecraft dan kali aku nak minta korang teman aku dekat awal survival aku. Aku nak buat tempat pertanian sugarcane. Macam kata sugarcane ni kita boleh buat untuk trading. Trading apa? Kita emerald dengan villager. Dan kita boleh buat boot chest. Boot chest tu tak apa. Kita buat enchant barang ataupun untuk hias pun boleh. Dan jom teman aku, ataupun kita boleh buat cake juga. Sugarcane ni jadi gula kan, gula tu jadi cake. Jadi aku nak buat tempat pertanian sugarcane. Jadi apa teman aku boleh. Bahan-bahan aku dah ada yang aku dah buat. Jadi apa, let's go. Tapi sebelum kita main, sebelum kita buat, jangan lupa like, comment dan share, subscribe terkecil bawah. Terima kasih. Jadi mari kita ke video. Dah suka video dekat video. Langsung kita buat. Let's go. Okay, ni kita bersama kereta aku yang sangat lucu. Lucu tak kereta aku? Tak lucu tapi garang ke. Yap. Dia macam aku tunjuk sikit. Ni rumah aku tau. Ni kau tengok dekat tepi kan. Aku dah main selama 117 hari. Gila lah. Okay. Dan korang boleh nampak je. Tak nampak tak nampak aku. Kenapa aku nak tunjuk rumah aku lah. Aku buat di tepaya susah jadi kayu lah. Kita boleh bagi tengah atas sampai atas. Ini adalah ruangan inventory. Jadi korang tahu kalau korang main Minecraft kan, berarti kita ada ruangan inventory buat nanti. Just korang isi penuh saja, okey. Dan kat sini ada barang satu. Ini ada kayu. Ini ada macam batan tanah apa benda lah aku campur-campur. Okay. Ini ada macam satu garmu yang tanya kenapa banyak. Ya sebab korang tahu aku selalu pergi nether dan aku selalu, dan aku juga nak tahu makan Minecraft tapi tak dapat tu tadi. Okay, dan kat sini kita ada makanan cukup banyak. Kita ada ore yang aku ada 7 diamond. Emerald, waktu aku ada emerald tu ada 20, tapi aku ada ni lah. Mana iron ada 31 aku pernah black. Okay, dan sebenarnya macam kosong lagi. Jap. Ni ada itu saya ragu. bukan. Itu Angela NPC. Aku panggil scammer, korang panggil apa? Aku panggil scammer. Dan kat sini kita ada yang ni lah. Kita ada craft table aku tak satu, kalau macam pergi atas tapi aku nak craft cepat, boleh aku craft ke atas kan. Ini kalau turun ke bawah. Ni ada ni bilik aku lah. Aku pergi tempat tidur. Tanam pokok pula. Aku tanam pokok depan rumah. Dan ada kasi ada duduk tilam pada aku seorang je daripada duduk tilam kan. Kat sini adalah kita ada apa nama dia aku lupa lah. Tapi ni bagus untuk korang buat rumah. Korang ada kompas, korang ambil kompas korang klik-klik ke benda ni, nanti dia boleh jadi, nanti kompas tu boleh detect korang pergi rumah. Nanti korang nak pergi jauh ke senang. Dekat sini pun ada chest juga aku letak barang-barang. Dekat sini ada sikit tilam-tilam bag, kata ada buka achievement, ada furnace. Dan kalau kita pergi pasal ada tangga. Aku buat 4 lantai kiranya. Okay, ni lantai kedua. Kosong lagi, aku tak tahu nak taruh apa. Jangan komen, nanti buat video. Dan kat sini ada tempat macam apa kecil-kecil. Nampak tu. Ada campfire. Campfire kalau aku sejuk sangat. Jangan sebab tu je aku tunjuk jap. Kat luar ni aku ada jap. Tu. Set. Dua. Kat sini aku tempat ni, tapi macam mana boleh ada penyihir? Yang aku bunuh jap. Sakit. Sakit. Okay. Habiskan dia racun-racun tu. Dia tak bunuh aku pun. Jadi kat sini kita ada Shapey. Tapi racun ni kena lembu aku lah. Tak apalah, tak akan mati kot. Aku ada peliharaan Shapey untuk makan anak kan. Ni ada domba. Sini ada ayam. Dan sini ada pig. Ada pig. Jadi tapi pig ni jomblo. Aku ada tenang bela pig. Cuma aku tak tahu nak cari lagi. Aku terjumpa satu je lagi. Satu aku tak jauh, tak jumpa. Tiap aku jumpa, aku tak bawa kentang. Kan pig ni kan dia makan kentang kalau kat game ni lah. Dia makan kentang, dia tak pakai benda lain. Aku tak bawa, tiap aku dah jumpa tak bawa. Aku tak tahu nak bawa pakai apa, dah lah jauh daripada rumah. Setengah tahu aku ni. Okay, kita review tempat lain. Ni lah. Katanya aku dah tadi ada main. Dan dia sekejap, aku nak makan apa. Kan meninggal aku, tinggal sepupu je. Okay, dan kat sini pun aku ada tempat pertanian. Sini ada aku ni kentang, padi. Dan sini ada sini carrot. Ni yang suka ni aku nak ubah jadi macam lain-lain ni. Jadi macam mana aku nak ubah?
Korang tengok video sampai habis Jangan lupa like, comment, share, subscribe terus bawah. Terima kasih. Let's go. Pada tu. Okay, sekarang aku dah hancurkan kaca-kaca ni. Mungkin sekarang aku tinggal nak hancurkan tanah ni. Sebab aku rasa kan kalau aku nak buat suka game farm, sebab aku nak buat besar sikit hasil banyak kan. Dan tapi kalau nak buat aku ada kalau sampai dengan tepat padi. Jadi sarannya aku nak kena ke depankan sikit. Belah sini mungkin kan, belah sini kan, biar dia sebaris kan. Tapi sebelum tu kena pergi tidur dulu. Kau nampak tak cuaca dalam malam? Jadi let's go tidur dulu. Aku pun telah bangun tidur di pagi yang cerah. Aku nak mengubah Squid Game Farm. Let's go my man. Let's go. Macam ni kan. Okay, kita macam ni. Kita nak kena hancurkan dulu semua Squid Game Farm ni. Kalau Squid Game macam kalau kecil. Jadi kalau nak buat penghasilan macam kurang lah. Jadi kita nak kena mengulang. Kita petik dulu kan semua Squid Game ni. Kita buat lebih besar dan banyak penghasilan dan aku akan jadi miliarder. Anjay. Jap, let's go. Mungkin aku cepatkan kot sebab risau lama sangat kan. Jap, cepat. Sikit sampai aku taruh dia guys. Bagus tu kalau aku taruh dia banyak-banyak. Takut risau combo asam pula. Aku tekan taruh dia. Dan dah satu petekan cari Magic IDJB Gaming. 3, 2, 1 go. Shoot. Salah. 3, 2, 1 go. Shoot. Okay. Aku taruh dia dah. Aku dah buat lubang air ni. Sebab kalau korang tak tahu kan, korang tahu dah pasti kalau korang mainkan Squid ni nak tanam, korang buat jika ada air kat sebelah dia. Kalau macam yang tanaman lain kan korang cukup cuba macam satu lubang air, 2 lubang air kan, biar tanah dia basah kan. Cuma kalau sini dia nak kena buat banyak lubang. Faham tak? Kalau sebab kita buat pintu stok, kena rasa nak buat semua sama kot. Sebenarnya Squid ni bosah aku ada kayu dia. Ya, tak basa-basi. Let's go. Jadi gini aku mungkin akan cut kot. Aku takkan cepatkan tapi korang akan nampak aku taruh. Atau korang nama inspirasi kan. Jom, let's go. 1, 2, 3. Aku buat 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu aku nak buat tempat air. Ya. Buat tempat air senang. Lama. Sebab aku ni atas tu biar senang kan nak buat macam ni. Okay, dia datang ni atas. Jadi aku tinggal nak hubungkan je. Kita hubungkan mula pada belah mana. Sana sini ya. Hup. Dadak sensi tadi macam dadak tak boleh nak. Oh, sebelum tu kita nak taruh slab dulu. Yep. Proses slab kurang kalau satu step. Kita buat lagi 2 kali stable. Kita buat slab banyak-banyak. Okey, dah cukup. Kita terus jadikan slab. Add slab.
Kau ni je tanya, Dil, kenapa tak pakai macam blok papan biasa? Bukan aku tak nak pakai, bagi aku slide ni kan, kalau pakai dia lagi senang tau. Lagi satu nak buat tu kan, kalau macam pakai tu kau pakai satu buat je. Kalau korang buat slide ni boleh buat banyak. Lebih bagus lah. Lepas korang tahu lah, takkan yang main Minecraft ni tak tahu kan. Ilmu mahal. Anjay, ilmu mahal kat tu. Aku sebenarnya ada tanya bang kota aku. Aku kalau buat video nak pakai earphone ke tidak? Sebab sekarang kau pasal nak, aku buat video jarang gila pakai earphone. Kau macam dah aku selalu pakai earphone, sekarang aku jarang pakai earphone. Kau rasa lebih bagus aku pakai earphone ataupun earphone yang besar tu, ataupun jenis earphone yang kecil yang wire ke bawah tu kan? Kau rasa? Cuba kau ambil kat bawah. Kat bawah. Cuba kau ambil kat bawah. Nanti aku cuba baca dah bayar dia. Tapi saya boleh okey. Power apa? Tapi sebetulnya apa punya buat ni dulu. Let's go. Tut. 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 Siap. Tapi sebelum itu aku nak balik tidur dulu tidur dulu guys, tidur dulu. Aku nyam sekarang tiba-tiba aku kita dia macam tu je. Kau tahu dah aku tanya ke Aisyah, lebih selamat kanak-kanak sekalian. Macam sekarang sini tak selamat. Agak macam aku nak hancurkan dulu guys. Parang kat sini nanti mengganggu pemandangan mata aku. Bahkan aku tak global enggak tu. Aku nak bertanya saja sebelum pun nazar. Set. Jadi kita buat pagar lebih dulu. Pagar ni kena buat banyak. Set. Okay, kita buat dulu. Bismillah. Kurang. Aku nak buat banyak lagi. Turut 64 plus 5. Anjay. Kita tengah susul dulu guys. Lebih lagi ni. Jadi untuk kat tengah sini kita buat yang kat tengah ni macam ni. Lepas tu kita susun lagi macam ni. Kita ulang je. Lepas tu kita taruh. Senang bukan? Tak. Bunyi macam ni lah. Macam tu rupanya. Rupa-rupanya kamu dah selingkuh anjay. Rupa-rupanya korang tengok tapi korang tak subscribe. Subscribe to my YouTube channel. Set. Okay, mantap. Tengok cepat je. Kalau pakai ni cepat. Tapi jangan lupa kita buat pintu. Kalau nanti kan NASA tak ada pintu. Kita buat pintu, tak payahlah. Aku terbuat salah sebenarnya ni. Tak ada salah warna kat aku. Tanjungkan dulu belah sini. Mantap. Sebelum kita taruh sini. Nanti kita taruh penerangan dulu guys. Kalau nanti kan kipas kepala ni kan meninggal aku. Taruh dulu semua tempat. Set. Okay, mantap. Taruh sini. Okay. Lepas tu tinggal kita tanam surga kena. Let's go. Tak. Cakap. Kau macam korang nampak aku jelas lah. Sebab aku macam ni potong kaki macam aku pun kenal. Tapi ada korang nampak aku lah. Jadi aku nak dulu tegak. So korang aku dulu. Set. Cakap. Tet. Kita lagi sikit lagi. Tanam. Hop.
hop 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 tuk, tuk, tuk. Jadi begini rupanya kalau aku dah siap buat sugarcane pertanian. Macam tu nama dia kan. Jap aku cuba pakai. Nah ni pandangan widih keren kali lah. Widih. Jadi terima kasih dan sampai sini jadi video ni pada saya kan. Jadi terima kasih sampai dah klik video ni dan subscribe to my YouTube channel. Kita jumpa di esok hari. Maaf kalau macam video bosan kan. Okay, mungkin aku akan upload video lagi tapi mungkin agak sikit lama. Mungkin 2-3 hari lagi baru aku upload sebab aku cari dia. Ataupun korang boleh komen dia apa aku nak main berikutnya. Jadi bye bye. Enjoy the video. Bye bye.